Hai adik-adik, selamat berjumpa dalam rancangan Peppa Kurakon. Rancangan yang memperkenalkan ikon-ikon masyarakat dalam bentuk Peppa Kura. Kali ini cuba teka siapakah saya. Saya memakai sepasang kasut sukan. Biasanya saya memakai uniform yang berwarna dan mempunyai corak serta tulisan yang tertentu. Ada yang berwarna hijau, warna kuning atau merah. Di tangan, saya perlu memakai sarung tangan. Saya juga sentiasa memakai topi geledah sebagai langkah keselamatan. Dalam menjalankan tugas, saya perlu bergerak pantas. Matlamat utama saya adalah untuk tiba ke garisan penamat secepat mungkin. Untuk bergerak pantas, saya perlu menaiki sejenis kenderaan. Bukan yang ini. Ini pun bukan. Yang ini pun bukan. Ya, yang ini baru betul. Saya hanya boleh menaiki kenderaan ini ketika perlumbaan. Saya perlu bersaing dengan pelumba lain dan mendapat tempat pertama. Itulah matlamat saya. Adik-adik, cuba teka. Siapakah saya? Pelumba kereta. Ya, saya adalah seorang pelumba kereta. Adik-adik mahu lihat saya beraksi? Ayo, kita kelita.